Dia kata, Hamzi, ni ada satu artis lelaki ni kan, try nak usah lah apa semua, tapi dia dah kahwin. Okay, kontroversi pertama ada kita buat pasal ada artis rogol anak tiri. Macam tu. Oh, cerita betul ke? Cerita betul? Cerita tu cerita betul lah. Tapi kita tak nak lah ungkit balik cerita ni. Tapi tak payah cakap nama tak apa. So cerita dia tapi cerita dia macam ni. Memang kes tu ada, tapi kita tersalah orang, paparkan gambar salah orang. Alamak. Artis lain yang pakai? Artis orang lain yang kena. So macam mana? Jadi dia tak saman? Ada tak saman. Tapi I buat national issue, I nak buat national apology. Minta maaf. Minta maaf secara terbuka apa semua. Sebab kita dah buat mistake, kita kena bagi tahu lah. Lagipun kita just a new budak-budak baru yang nak belajar berniaga kan. Tapi kita tersilap langkah. But kita dah permohonan maaf secara terbuka lah. So cerita tu dah lama dah lama, so kita pun tak nak buka balik lah kan. Alhamdulillah dah settle everything. So lepas kontroversi tu lah baru Bertikai dikenali. Lepas tu kita ada artis bogel. Artis bogel juga pun ada. Bro, dia macam ni lah bro kan. Dia macam ni. Artis tu datang, dia cerita lah, pasal tipu perempuan ni ada datang cerita kat kita orang. Dia kata bro, dia kata Hamzi, ni ada satu artis lelaki ni kan, try nak usah lah apa semua, tapi dia dah kahwin semua kan. So kita pun buatlah satu story. Lepas tu kita buat story, berita kira macam surat khabar pun ada pick up. Okay. So lepas tu I pergi jumpa dia. I pergi jumpa artis lelaki tu. Cakap, bro, kita orang dapat ni kan, kau kira tengah usah dia, tengok WhatsApp apa semua. Lepas tu dia ambil handphone dia bro, dia hantar gambar bogel kat aku bro. Artis lelaki nampak. Artis lelaki hantar kat